Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Selamat datang ke channel YouTube Faizal Kafi. Baik, ini kita ada sebiji Ativa. Okay. So dia nak pasang adjustable 01 SSR 550. Betul tak? Betul ni. Lepas tu sekarang ni dia pakai spring sport brand DRS. So kalau tengok belakang dia dalam 3 jari lah. 3 jari. Lepas tu yang depan ni sama juga 3 jari. Tayar dia pakai ni size 17 225 45 17. Cumanya dia punya rim ni offset dia ke dalam sikit lah. 7 jari T40. Kalau dia pakai 35 memang cantik lah. Jadi kita buka dulu unboxing dia. Dia beli dekat beg kuning baru guys. Dia punya rate dia depan ni berapa jadi berapa depan ni ya, depan ni 200 panjang, rate dia 5k. Yang belakang pula, belakang ni tak tulis, tak nampak. Belakang tak nampak. Ok, jom kita start pasang. Jadi untuk buka dia punya absorber kita just buka dua ni boot and nut ni buka. Lepas tu absorber link kan. Lepas tu macam biasalah, yang atas ni dia pakai nut size 17. Dan yang belakang pula, belakang dia macam ni. Ada spring dia. Kita dah just buka dia punya nut yang bawah ni dengan yang atas ni. Yang atas ni kena buka daripada dalam lah, dia ada cover. Jadi ni dia punya cover dia. Kita just buka cover ni. Lepas tu kena buka lah dia punya nut dia. Dan absorber tu dia akan boleh cabut. So yang ni adjustable dia. Dia jenis spring asing Belakang dia tak tulis ni. So dalam rate dia dalam 4k ni. Cuma spring dia macam 220 agak panjang. Lepas tu ni adjuster dia untuk tinggi rendah. Alright, dia bagi sekali lah dengan spacer plastik ni supaya tak nak bunyi. Spring tu kan tak nak bunyi. Lepas tu ni punya adjust untuk soft hard. Dia ada 24. Dia sama lah dengan HWL. So yang ni dia lubang dia jenis lubang bulat macam ni. Dia bukan bentuk oval. Kalau oval tu kita kena pakai skru standard lah untuk adjust dia. Sebab dia nak lower kan. Kalau nak lower kena pakai lah camber ni. Ok, lain tak ada apa. Buat nut bowling pun sekali lagi kita akan tukar semua. Buat keluar dia punya absorber dan juga spring dia. Ok, kita just ambil balik ada punya mounting ni. Lepas tu dia bagi sekali lah absorber link. So yang ni yang baru, yang ni yang lama. Yang baru ni dia kecil sikit, tapi dia dah bagi bush dia lah. Sebab lubang pada apa anti roba ni besar. Lubang ni besar, so dia bagi bush ni. Sebab sebuling ni dia punya thread dia kecil size 14. So ngam lah untuk ni adjustable ni. Kalau kita pakai sebuling yang asalnya dia tak boleh masuk. Dia nak kena ribu, kena besar sikit baru boleh masuk. Jadi sekarang ni kita pakai yang dia bagilah. Ok, sebuah living macam kecil sikit. Sebab yang original dia panjang dan besar. Nampak? Panjang dan besar.
Ni besar, ni kecil. Jadi yang ni pendek. Kecil untuk kiri dan kanan kita kena tengok lah dia punya telinga dia. Telinga untuk episode bowling. Dia belah sini sama juga dengan ni. Dengan yang asal sama. Lepas tu ni adjustable dia. Bearing dia kita pakai balik. Okay. Sekarang kita ambil cap dia ni. Cap dia ni, bearing dia, bearing plastik ni masuk. Okay. Masuk cun-cun. Dia dah masuk ni, baru kita pasang dia punya mounting getah ni. Lepas tu kita nak menanak dia. Dah. Kita nak settle. Yang ni tak pakai. Yang ni untuk spring. Spring. Okay. Itu sahaja. Kita buat short lah. Okay, so yang ni kita dah siap pasang. So boleh tengok. Dia kecil je. Skru saya 14, nak saya 14 ni. Yang bawah ni pun sama juga, nak 14. Dia asalnya 17. Jadi bila pakai seboling dia ni jadi 14. Nak 14 ni. Yang ni dia pakai bush dia. Dia ada bush. Yang belah bawah lah. Sebab yang bawah ni dia punya anti roba ni lubang dia besar. Saya 17. So yang ni Exobo ni saya 14. Kita dah pakai ni. Sudah ikat kemas. Okay, kita buat setting. Jadi yang sini kita buat 410 daripada sini center ni ke sini ke fender tu 410. Kiri kanan kita akan buat sama lah. Lepas tu dia punya spring compress dia, masa kita pusing naik itu kita dah boleh rasa dah. Dia dalam 51. Masa kita spring kita pusing tu, kalau keras sangat kita reverse balik. Kalau lembut sangat pun tak boleh. Dia nak kena fit ni. Jadi spring dah tune. Yang belakang pula. So yang body shift ni kita pusing naik habis dia jadi 140 lah. So dia bila kita masuk tayar tu dia adalah 5 jari je tu masa tayar tergantung. Lepas tu yang ni dia punya adjuster untuk spring ni. Okay. Kita kena masuk tapak putih ni dulu lah. Putih ni dulu. Lepas tu yang ni kita adjust 20. Jadi jom kita masuk tayar. Kita test dulu. Jadi kita dah test tadi. Yang depan dapat 3 jari, yang belakang jadi 4 jari. Tu 20mm. Kita naikkan dia punya adjuster. Sekarang ni kita turunkan dia. Turun habis. Ok, kita turun habis. Lepas tu kita tengok turun habis punya adjuster ni. Lepas tu kita tengok lah berapa jari yang dapat. Alright. Ok, macam mana bang? Memang rasa selesa sangat. Selesa? Selesa. Sebelum ni pakai spring sport macam mana? Dia bumping sangat. Bumpy sangat kan? Dia rasa bumping sangat. Ok, terbaik Kata bang. Alright, jom balik. Ok guys, alhamdulillah kita dah siap pasang adjustable 01 SSR 550. So tadi kita lepas pasang, kita dah buat yang depan tu tinggi dia 410 body shift tu. Ok, spring kita maintain. Lepas tu body shift tu kita turunkan lagi 390. Tak boleh, dia terlalu rendah sangat. Sekarang kita buat 400. Ok, daripada 410 tadi dia jadi tinggi 3 jari. Kita buat 390, dah jadi rendah sangat. Sekarang 400. 400 memang cantik lah ngam-ngam lah. So yang belakang tu kita adjust dia punya spring body shift kita tak usik. Spring dia kita kasih kosong. Adjust kosong, bagi rendah habis dekat adjuster tu. So nampak cun lah. Ok, jom kita review.
Okay, so jangan lupa like, share dan komen YouTube Fazal Channel. Kita jumpa lagi di lain episod. Assalamualaikum. Bye bye.